A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah. Syukur ya. Cikgu-cikgu saya kata budak baik duduk depan, yang jahat duduk belakang, yang sedang-sedang tengah. Ya, yang baik duduk depan, yang baik duduk depan, yang baik duduk depan, yang jahat belakang. Ya Allah, memang ramai yang jahat punya puasa-puasa pun. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Cik Ali. Terima kasih Cik Ali. Allahumma selamat. Yang dimuliakan para pimpinan ya, SUB dah ada sini. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak yang ada. So, dalam masa 1 jam ni insya-Allah kita akan bersama. Baik. Allahumma selamat. Mula-mula Tok Abah siapkan untuk 1 jam setengah. Lepas tu dia singkatkan ke 1 jam. So kita banyak buanglah satu tajuk ya. So bagaimana nak mengimbangi antara kerjaya dan rumah tangga naik. So people did, you know, orang JKR ni, KKR ni dia kena cakap orang putih sikit ya, sebab kalau cakap bahasa Malaysia dia tak berapa faham. So work life balance, and because our problem is because related to the the digital era. So kita pun bubuh work life balance di era digital ya, bersama Tok Abah insya-Allah dalam masa yang ada ni. Baik, pertama-tamanya kita kena banyak bersyukur ya, dengan azbab kita bersama bulan Ramadan Karim kita dapat bersama ya. Ramai budak-budak baik yang duduk depan, yang jahat jelas di belakang. Baik. Allahumma selamat. So kita berpuasa ni pun dah masuk hari ke-14 you know. Hari ni 4 hari bulan Mac, hari ke-14 Ramadan ya, dan ada orang yang dah turun 1 kilo, ada yang naik 3 kilo ya. Maklumlah ya. Ini bulu lambuk. Terima kasih Cik Ali ya. Okey dia Ali bersama. Baik, moving forward cepat-cepat ya. Kita akan terus ke depan. Dia kita punya sistem pun dia berpuasa juga. Dia salah picit jadi dia. Masalah kita ni tuan-tuan dan puan-puan, masalah kita, bukan saya yang kontrol. Bukan saya yang kontrol. Saya lupa bukan saya yang kontrol. Orang sana. Saya extend aja kat depan ni. Ya, rupanya orang sana ya. So kita pergi ke slide kedua, kita kena syukur kepada Allah SWT. Dengan izin Allah kita dapat bersama pagi ni ya. Allahumma selamat ya. Mudah-mudahan dan ramai sahabat Tok Abah ya. So Tok Abah lahir 1951, so umur sekarang 47. So ramai ya, seorang meninggal dunia ya. Itulah matematik pun tak berapa cantik tu. Dia macam mana ya asal. Alah kesian ya, pagi-pagi. So orang muda meninggal dunia, orang tua meninggal dunia. Jadi sebabnya kita kena banyak bersyukur kita masih hidup. So tapi ingat, mungkin yang baby pun mati. So mungkin yang muda mati dulu, yang tua kemudian. Tapi besar kemungkinan yang tua kemudian, yang muda dulu. So alhamdulillah lah ya, alhamdulillah. So itu satu hakikat. So next kita alright. So terima kasih nantian daripada anda ya. Anda ni you all lah ya. You all ya. Dan you all ni yang penting. Sebab kalau bahagian perancangan buat yang terbaik, kalau you all tak wujud, tak datang, jadi kita tak boleh nak buat program ni ya. So tema kita ialah bagaimana kita nak ubah diri kita. Dan kalau dalam masa Ramadan kita tak boleh berubah, bila lagi ya? Dan kebahagiaan bermula di rumah ya, dan lepas tu pergi ke tempat kerja. Semuanya bermula di rumah. Dan ikut kajian yang Tok Abah baca sejak 40 tahun yang lepas, lepas tu kajian lagi tahun lepas, didapati bahawa mereka yang memeluk pasangan sebelum pergi kerja pagi tadi ya, mereka yang tiap-tiap pagi memeluk pasangan sebelum pergi kerja, ada 5 perkara akan berlaku di tempat kerja. When you hug your spouse for about 10 seconds, peluk pasangan 10 saat. Ni puasa-puasa kan, 10 saat tu kira okey lah, kira belum makruh lagi. 10 saat. Jadi kalau lebih-lebih, ada mungkin makruh. Ya, yang faham dah cukup umur, yang tak faham belum cukup umur. Tak apa ya. SU dengan Tok Abah ni kira peluk pun tak ada pasal ya, sebab peluk pun tak banyak karen. Jadi dia walaupun dengan KKR. Alright, okay. So ikut kajian, because everything begins at home. Ya, semua kecemerlangan, kepimpinan, kehebatan, charity begins at home. Jadi kalau kat rumah sudah hebat, maka dia akan melurah ke tempat kerja. That's why work-life balance,
work-life harmony. Dan konsep yang orang baru-baru ni buat ialah harmoni dua dunia. Harmoni dua dunia. Dunia rumah tangga, dunia kerjaya. Kita nak harmonikan. Ya, macam drama tu lah, cinta antara dua benua. Tahu kau memang hari drama ni, hari drama. Dahsyat. Baik. So, peluk pasangan 10 saat. 1. Prestasi kat tempat kerja meningkat 20 hingga 60%. 20 hingga 60%. Siapa yang sempat pagi tadi memeluk pasangannya? Jujur, ni puasa, kalau tidak kurang pahala. Angkat tangan. Siapa yang masih peluk lagi? Astaghfirullahaladzim. As you. Ya. Oh, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang lain bujang. Nampak season tapi bujang. Astaghfirullahaladzim. Tolonglah. Bila kita bagi nasihat ni, tolonglah start besok ya. Ni hari Rabu, besok Khamis ya. So, peluk pasangan 10 saat. Ya, maka dengan izin Allah ya. So, akan meningkat prestasi ke tempat kerja. Tengok, rumah tangga kerjaya. Peluk pasangan di rumah. Ya, lepas tu 20 to 60% improvement in your performance. 1. Keduanya, orang yang memeluk pasangannya 10 saat tu, dia akan ceria, happy. Happy, ceria, akan ada 4 hormon akan dia rembeskan. Endorfin buat dia ceria, enkifalin buat dia sehat, ya, dan bertenaga. Dopamin, macam dope ya. Dopamin buat dia happy, tenang, bersemangat, ya, dopamin. Dan oksitosin, apa tu? Hormon cinta. Dia akan lebih sayang pada keluarga dan dia akan lebih sayang pada kawan-kawan sekerja. Nampak tak dia punya kaitan? Bila kasih sayang kat rumah, dia mudah buat teamwork. Ya, teamwork akan lebih hebat. Ya, dan yang paling cantik dalam kajian tu, ini semua dengan izin Allah ya. Mereka yang memeluk pasangannya tiap-tiap hari 10 saat sebelum pergi kerja. Ajal maut di tangan Tuhan, tapi jangka hayat manusia itu, yang memeluk pasangan itu, akan naik sekitar 5 tahun. Jangka hayat naik 5 tahun. So, isteri yang, kebanyakan isteri yang garang ya. Jadi, bang, nak panjang umur macam ni. Nak panjang umur macam ni. Ya, orang perempuan kan garang kan. Kan. Tengok muka pun memang garang-garang. Yang lelaki-lelaki ni, ya Allah. Ali pun cakap aja. Kat rumah dia, Ali ni nampak. Memang lembut je kat rumah ni. Ya yang. Allah. Ali anak nombor berapa? Anak nombor 8? Oh, alhamdulillah. Anak orang. Anak ramai. Tak nak cakap ya. Okey, baik. So itu dia starting point. That's why we have to talk about it. Tapi kenapa cakap topik macam ini dalam Ramadan? Bila Ramadan tidak berubah, bila lagi? Ramadan ialah masa untuk kita, bukan untuk badan jadi kurus, tapi sebab hati jadi lurus. Oh, saya suka dengar tu daripada seorang sarjana lah. Dia kata, Ramadan bukan untuk badan kurus, tapi nak jiwa kita lurus. Jadi kalau Ramadan tidak berubah, maka bukanlah tak boleh berubah masa lain, tapi sukar untuk berubah waktu lain. Sebab ni waktu ni setan dirantai, nafsu kita pun dikawal, ya, pintu-pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, moving forward. Okay, so next. Ya, kita tengok pantas. Ya, taubat dulu 90%, 90% akan duduk, 10% saja boleh berdiri. Dululah 15 tahun lepas, tapi sebab dah mula repair kaki. Repair kaki macam mana? Exercise dan taubat buat banyak tai chi. Taubat buat macam ya, tai chi, qigong, fang yuan dan juga kung fu. Taubat ni memang martial art instructor. Jadi kung fu tu biasalah. Macam tak percaya je, menyampah lah aku tengok. Okey, so rangka bicara kita. Nombor satu ialah anjakan paradigma. Ni saya ambil gambar you all. Penat malam tadi saya cari mana yang sesuai. Ialah sesuai untuk KKR punya. Memang macam ni lah, bukannya yang sesuai ya. Menggambarkanlah situasi ya. Kita kena tukar cara berfikir. You are what you think you are. Dan ada sepotong hadis qudsi ya, hadis qudsi. Ana inda zanni abdi bi. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, maksudnya aku, kata Allah, mengikut sangkaan hamba-Ku. So tolong tukar cara berfikir untuk move. So ramai orang kadang tak kisah tentang alah, work life balance lah, apalah, aku dah kerja 15-20 tahun tak ada apa pun. Itu sebenarnya kita kena berubah. Sebab semua benda berubah, kita kena berubah. Sampai ulama kata, Tuhan amat kasih hamba-Nya yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Tak payah, ya, buang masa dan sia-sia. So, bandingkan diri kita dengan diri kita. Seperti kata Bruce Lee. Bruce Lee kata apa? Tahu minat Bruce Lee. Kita kan martial arts kan. So, Bruce Lee kata apa?
Setiap hari aku bertarung dengan diriku untuk bertambah baik. Every day I really fight with myself, to be better. Jadi kita kena berubah. Orang hebat, orang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. So pastikan kalau dalam Ramadan tak boleh berubah, bila lagi? So semuanya belum koma. So itu anjakan paradigma. Next. So yang kedua ialah cabaran untuk work life. Apakah masalah? Ni tengok ni, Ashraf ni, saya baik dengan Ashraf ni. Ashraf ni budak baik. Dia budak baik, jadi kena ada dua lah. Dia ada kena dua. So SU kalau dah rasa baik, dua. Yalah. Tak, maksudnya dua kereta ke, apa-apalah. Dua pinggan ke makan. Jangan fikir bukan-bukan. Ini bulan Ramadan. So, Tok Abah ni orang sains. I was a science student sampai sekarang lah. Pure science. My first degree is agricultural science. Lepas tu Tok Abah ambil komunikasi, masters, PhD. Pergi ke Amerika, Tok Abah belajar organizational psychology. Bagaimana nak merangsang manusia dalam organisasi. Bagaimana nak menangani pekerja bermasalah. Bagaimana nak bentuk teamwork. Bagaimana nak jadi pemimpin yang hebat. Ini antara yang Tok Abah belajar tahun 81 hingga 84. PhD dalam bidang organizational psychology. Tapi itu ilmu yang dah bukanlah tak relevan, bukanlah outdated, tapi kita kena update. Tiap hari Tok Abah belajar. Dan my prinsip is, saya tak boleh tidur, Tok Abah takkan tidur sebelum dapat ilmu baru, tip baru, petua baru, zikir baru, doa baru. And I keep on improving because orang yang cemerlang, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, keep on changing every day sampai meninggal dunia. Alright? And as long as you have new knowledge, new input, sentiasa belajar, tak ada masa untuk meninggalkan otak kita sia-sia, kita akan sihat insya-Allah. Itu prinsip bagaimana Tok Abah belajar banyak daripada orang lama-lama macam mana orang yang boleh umur 105 tahun dan sihat. Tok Abah bila umur 60 dah memang tak boleh bergerak dah. Nak pencen lah sebab nak kaki tak boleh bergerak, kena on wheelchair. Doktor kata there is no solution for you except change your kneecap. Total knee replacement. But I don't believe so. Aku turunkan sakit, kata Allah, aku turunkan solusi ubat. So I believe, so Tok Abah mula exercise, mula ambil suplemen sikit-sikit. So tanpa apa-apa corrective action dari luaran. So alhamdulillah, syukur. So sekarang boleh buat. SU belum tentu boleh buat. So Tok Abah boleh buat. Okay. Dan barang siapa yang buat crouching sampai naik bekas dalam 50 kali, ni namanya the crouching tiger punya hebatnya. You will keep on burning your fat walaupun duduk bekerja. This is the fat burning approach sepanjang hari. Dan kalau kita tak ada masa untuk sihat, kesihatan benar-benar di rumah untuk dapat prestasi yang hebat di tempat kerja, work-life balance. Kalau kita tak ada masa untuk exercise, Tai Chi, Qigong, Fang Yuan mengatakan, just do this exercise selama 50 kali. Just do this exercise for 50 times. This is the single movement to make every part of your organ diriadahkan 50 kali. Kesannya macam jogging 45 minit. Just do this 50 times. Just do this 50 times. Kalau tak ada masa exercise. Tok Abah dah makan selama 6 bulan. 1 minggu sebelum puasa tahun lepas, my cucu umur 4 tahun, Aizen. Tok Abah, why are you so fat? Your stomach so big. Masa tu Tok Abah 91.5 kilo. That was 12 months, 1 week. Bulan Februari. Kenapa Tok Abah ni gemuk sangat, perut besar? Itu saya dah terasa lah sebab cucu 4 tahun dia jujur. Pergi ke Suhau, kawan baik Haji Fauzi. Tok Abah, nampak dah 9 bulan mengandung, lama sangat, bila nak bersalin? Boleh tahan ke cakap macam tu? Ni Pak Haji ni kawan baik ni. Besoknya Tok Abah terus jemput doktor, check thoroughly, bagi nasihat dan bagi. So, pakai tadi timbang 63 kg. 63 kg Pinggang daripada 43 turun ke 33. Kalau baju Melayu yang ada getah 31. Sama dengan SU. So Miss World 25. So lawak pun tak faham, bencilah. Okay. Alright. So bagaimana nak ngatasi? Tok Abah punya prinsip sebagai orang sains ialah nak improve, nak perbaiki, you kena cari what is the problem. You pergi jumpa doktor, selamat tanya nama, siapa nama? Ali.
So, apa masalah Kli? Apa sakit? Jumpa saya. Saya tak ada apa-apa. Doktor kata, baliklah. So soalan yang doktor tanya selepas tanya nama ialah, apa sakit? Sama lah ni. What's the problem? Kita nak cakap tentang work-life balance. So, what is the problem? Okay, next. Dah tu barulah kita pergi. Doktor kata, okay, kalau inilah masalahnya, dia punya simptom, dia punya sebab. Ini sebab vektor penyakit itu, sebab benda-benda. So ini dia, mungkin antibiotik, mungkin ubat, mungkin suplemen dan sebagainya. So, dah tahu masalah, penyelesaian. Dan of course, akhirnya kita kena banyak berdoa. So, langkah keempat, of course lah. Sikitlah doa-doa untuk kita. Dan orang Islam caranya, orang bukan Islam caranya, dengan masing-masing. So, next one is moving forward dengan doa untuk cemerlang. Okay, so let's go. Alright, so topik satu. Ini dia. Nak berubah Kita nak berubah. Kau ingat senang ke nak berubah daripada kiri ke kanan? Ingat senang ke? Ini dia. Nampak tak? So, macam tak percaya je. So macam kembar tak siras, tahu. Tapi itulah masalah yang Tok Abah hadapi. Memang kadang-kadang orang kejar-kejar. Zulhar bin ke? Saya kata, kau silap. Macam dengki je, macam tak percaya je. Alright, so itulah kita kadang-kadang menghadapi cabaran. So pertamanya kita kena berubah bagaimana nak kata tu moving forward dengan muat anjuran paradigma. So next one, ni tak payahlah, kita tak ada masa. Moving forward. So memang kita selalu pesan sebaik-baik manusia, orang banyak memberi manfaat pada orang lain. You are the best to your community, to your workplace, if you contribute the most. Terbaik-baik manusia is when you give service. Bentuk jiwa khidmat. Khairun nas anfa'hum linnas. So ini satu benda yang sangat penting. Next. Tapi satu hakikat. Nobody is perfect. Mana ada orang yang sempurna? All of us, you and me, kita dalam proses untuk moving forward. Next. Kita masih dalam proses untuk perbaiki diri. Dan bila kita perbaiki, jangan takut. Bila Tok Abah belajar daripada ramai guru baik pakar psikologi, baik orang agama, baik pakar sosiologi, Tok Abah terus belajar berbagai-bagai bidang sampai mati. Sebab talabul ilm faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini wajib untuk orang yang beriman, dan selagi kita hidup kita kena terus belajar. Alright, keep on learning sampai kita mati. Jadi kita kena terus berubah sampai kita tak ada nyawa lah. Alright, next. So ini pun satu perkara yang Tok Abah terkesima bila Tok Abah belajar bahasa Arab berumur 70 tahun. So dari muda belajar tapi tak lekat-lekat. So bila umur 70 Tok Abah masuk kelas untuk standard 1 Arabic, standard 1. So all my classmates 07. I am the only one yang 70. Tapi 0 has no value. So samalah. Kau ni tak faham lah So 07 dengan 70 samalah. 0 tak ada nilai. Faham ke? Tapi yang paling handsome jadi ketua lah. Siapa nak jadi ketua darjah? Taubah. Tak faham? So one of the word yang kita standard one. Kullu means everybody. Bani Adam, anak cucu Adam, semua manusia. Kullu badan. So in Arabic, sahih, betul, sah. Sahih, betul. Khata' means silap. Silap means buat dosa lah. So, kullu bani Adam khata'un. Kan senang. Semua manusia buat silap. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang buat silap, bertaubatlah. Minta ampun kepada Tuhan. Dalam cara masing-masing lah. Orang Islam solat taubat. Orang Katolik mungkin dengan cara dia compassion. Orang Protestan minta maaf. Orang Hindu, orang Buddhis dengan berdoa minta ampun pada Tuhan. Persoalannya adakah awak dan Tok Abah tiap-tiap malam kita bertaubat. Buat baik macam nak mati esok. So kalau Tok Abah tanya, tak payah angkat tangan. Sebab kalau angkat tangan Tok Abah kena kira seorang-seorang penat. So malam tadi siapa yang sempat bertaubat, solat taubat, istighfar, bermaaf-maafan suami isteri. Jangan angkat tangan sebab penat nak kira. Semua akan angkat tangan. Kan. Bulan puasa kan semua bertaubat. Kan. Rugilah orang berpuasa 1 bulan tapi tak dapat keampunan.
rugilah. 3 kali rugi. Apa yang rugi ya Rasulullah? Rugilah orang yang berpuasa tapi tak dapat kampunan. Rugilah orang yang ada mak bapak yang sudah tua, tapi mereka tak bagi khidmat dan bantuan sampai dapat pahala masuk syurga. Rugilah. Dan rugilah orang yang disebut nama aku tapi tak berselawat sallallahu alaihi wasallam. So, rugi yang pertama ialah rugilah orang yang berpuasa 1 bulan tapi tak dapat keampunan. You tak improve pun, ya. So, right, next. Next one ialah ini salah seorang guru taubah, ya. Masa belajar di Amerika. So, dia ni coach football team Vince Lombardi. Dan taubah belajar di Wisconsin, USA, di Madison, Wisconsin. Ini negeri pertanian di utara Amerika. Tempat yang sangat sejuk. Ya, so, coach ni cakap yang benda yang taubah suka sangat. Dia kata apa? Perfection, kesempurnaan itu tidak boleh kita capai. Mana ada orang sempurna? Perfect, mana ada? Tetapi dalam proses untuk mengejar kesempurnaan, anda akan bertemu dengan kecemerlangan. Awak tak sempurna, tapi awak cemerlang. Okey tak? Okey tak? That's right. Okey lah. Nobody is perfect. Mana ada orang maksum. Tapi dalam proses untuk pergi ke kecemerlangan, kesempurnaan, awak dapat kecemerlangan, awak jadi baik. Sama juga suami isteri. Manusia tak cemerlang, tak sempurna. Tapi isteri yang tak sempurna jumpa dengan suami yang tak sempurna. Tapi dua-dua yang tak sempurna ini Tuhan cantumkan untuk membentuk rumah tangga yang sempurna. Rumah tangganya sempurna. Macam mana tu, ya? Wanita tak sempurna, laki-laki tak sempurna. Tapi bila Tuhan cantumkan mereka satukan, akan jadi sempurna. Sebab ini namanya sinergi. Ya, orang KKR faham lah kan. Ya, dia sinergi. Ya, sesuatu. Bila ada sinergi, 1 campur 1 bukan 2. 1 campur 1, tu yang kata Ali. 1 campur 1, berapa nak Ali? Ramai. Tengok, 1 campur 1 ramai. Sebab ada sinergi. 1 campur 1 ramai. Faham ke faham? Kau matematik pun tak faham, ya. Okay, next. Ya, okay. So, zaman sekarang, apa yang kita beri tumpuan akan membesar. Kita tumpu pada kejayaan akan datang. Tumpu pada penyakit, cakap tentang penyakit. Apa yang kita tumpu pada penyakit makin berat. Tumpu pada sihat akan datang. Sebenarnya bila seorang ortopedik, pakar bedah, adik angkat taubah, ya. Dia ni seorang pakar bedah, among the best in Malaysia, mungkin nombor 1, nombor 2 di Malaysia. Datuk Dr. Zulkarnain. Dia ni, anak murid dia pun ramai pakar bedah, ortopedik, ya. Dia kata, maaf lah bang, maaf. Bidang pesanan alopati, perubatan moden ni tak boleh bantu you. Kecuali itulah tukar lutut ni. Saya akan tolong tukar lutut awak ni. Abang ni secara percuma, abang beli dia punya barang aja. Ya, lutut kanan, kneecap kanan dengan daripada bahan yang paling best dalam dunia, cadmium ke apa, ya. So saya orderkan 4,000 kanan, 4,000 kiri. Kalau bayar dengan service charge mungkin 40,000 satu kaki, ya, 40,000 kalau private hospital. So dia kata abang kena keluarkan 8,000 saja. InsyaAllah boleh lah kan. Murah lah kira. 2 kaki jadi baik. Tapi tak boleh bisik kat dia. Kalau this happen to you, adik, what will you do? Adakah you akan tukar operate kaki you? Dia pun pandang, tabah, saya akan pakai yang ada sampai mati. Dia kata dia tak akan operate kaki dia. Dia operate orang je. Sebab dia pakai kereta apa yang harga 1 juta apa? Yang James Bond pakai apa? Apa yang James Bond pakai tu? $1 million car. SU dia banyak kali berangan tu nak beli tu. So, tabah pun boleh tanya banyak exercise banyak. So, bila kita tumpu pada solusi akan datang. Samalah seperti kata hadis kursi tadi, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan atau fikiran atau fokus hamba-Ku. So mulai hari ini, tuan-tuan puan-puan, pengajaran pertama yang sangat serius ialah tolong jangan fikir yang bukan-bukan. Taubah pesan pada semua orang yang pernah menjadi anak murid Taubah. Tolong mulai hari ini, bulan Ramadan sebagai titik perubahan, jangan masukkan fikiran yang negatif dalam kepala. Jangan izinkan perkara negatif bertapak dalam minda. Don't ever think negative. Yeah? If you can think about it, but don't put it in your memory cell. Jangan masukkan dalam sel-sel otak. Contoh,
Jangan fikir kenapa aku suami aku macam ini ya. Aku nak suami yang ialah macam Zul Arifin, rambut lebat, yang tapi dapat yang dia macam ini pula macam mana ya. Dahi luas sampai ke tengkuk macam mana ya. Jangan fikir bukan-bukan. Ni tak ada kena-mengena dengan orang yang masih hidup atau yang ni contoh je, tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa pun. Ya, jangan fikir yang bukan-bukan. Tapi sebenarnya Tuhan tak bagi apa yang awak nak. Tuhan bagi apa yang awak perlu dan yang baik untuk awak. You don't get what you want, but God will give you what is good for you and what you deserve and what you need. Ya, so itu sebabnya bila kita dapat sesuatu, kita kena banyak bersyukur. Bro, betul kata seorang guru tabah masih belajar ya. Tuan belajar sampai mati. So guru tabah kata, kita ada masalah bukan sebab kurang sumber. We have problem not because of lacking in resources. Kita ada masalah bukan kurang sumber. Kita ada masalah sebab kurang syukur. We lack gratitude. Sebab barang siapa bersyukur, aku akan tambah-tambah nikmat. Ini kata Tuhan, ya, kata Allah ya. Bila kita bersyukur, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah nikmat. Bila Tuhan bagi kita nikmat, semua masalah selesai. So awak dan Tok Abah ada masalah, rumah tangga, kerjaya, masalah kat rumah, konflik, masalah kat tempat kerja dengan kawan-kawan, ada yang masalah dengan orang narsisistik, ada yang toksik, ada yang bos pandang serong dan sebagainya. Macam-macam masalah. Tapi tak berlaku kat ribu-ribu kes ya, sejak tahun 70-an sampai semalam. So pada tahun 85 kali pertama Tok Abah balik dengan PhD dalam bidang organisasional psikologi, Tok Abah mengkaunsil seorang wanita. Yalah, kebanyakan kaunseling ataupun orang jumpa Tok Abah tak kaunseling ialah wanita lah, sebab dia kaunselor kan mengancam. Jadi yang datang pun wanita lah. Ya, macam tak faham aja. Ya. So siapa nama, contoh bukan nama sebenar, sebut nama Bedah binti Ali. Ali, mana Ali ya? Bedah binti Ali. Dia pandang Tok Abah apa pandang dia? Tok Abah belajar psikologi. Kita kena mengenal sebelum kita dapat bagi kaunseling kan? 30 minit untuk bertaaruf. But I don't have that time. Tok Abah tak boleh belajar buat macam tu ya. Tok Abah kena belajar balik. Tengok orang tahu perangai. Jadi kita masa. Tapi nak tahu sebab Tok Abah belajar ya. Pandang orang, tengok wajah, tengok kalau laki-laki tengok rambut berombak. Tengok lama. Mungkin ada sikit-sikit rambut nak tahu berombak atau tegak. Faham ke faham? Tapi baru Tok Abah tengok aja dia. Apa kena buat? Adakah orang menjerit-jerit, aku benci kau kacau aku tak. Pula kita pun rasa seram. Besok Tok Abah kat Bangi pelajar Darul Syifa Rawatan Islam 85 sampai 95, 10 tahun belajar. Habis dengan Allahyarham Sadarudin kat Darul Syifa, Tok Abah belajar pula dengan anak buah kepada Profesor Hamka, ya, Buya Hamka. Sekarang dia masih berstatus guru Tok Abah tu di Sungai Bersih. Datuk Dr. Profesor Ungku Ansaruddin Agus. He's about 72, I'm 74. So, yeah, so anak murid sikit atas daripada guru. So, okeylah. Tak faham. Yeah, so Tok Abah masih belajar. So sekarang Tok Abah bila mengkaunsul orang, Tok Abah tengok dia ni masalah psikologi ke sosial ke atau masalah paranormal. Artinya ada makhluk dalam dirinya yang kena ni. Okay, so moving forward. Ini semua dah habis ke depan lagi, next. Ya. So lagi depan. Next slide, next one. Tuhan bertindak. Okay, ni dah ni dah habis. Next one. Jangan
Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Tak payah, sia-sia. Kenapa aku lebih handsome dari SU? Sombong. Berdosa tak? Berdosa tak? Sombong. Walaupun betul, tapi sombong. Ya, kenapa aku lebih handsome dari SU? Walaupun betul, contoh saja, walaupun betul. Sombong. Berdosa tak? Berdosa. Jangan bandingkan. Kenapa aku, walaupun tak betul, kenapa aku kurang handsome daripada SU? Memang tak betul, tapi contoh saja. Menghina diri, tak bersyukur. Berdosa tak? Berdosa tak menghina diri, tak bersyukur? Berdosa. Tok Bah, nanti Timbalan Menteri tiba, Timbalan Menteri dia memang laju, dia nak join sekali. So Tok Bah terus je sambung ceramah. Dia tak terkejut kan? Tak terkejut. Okey. Okey, terima kasih Li. Baik, so tu sebenarnya Tok Bah pesan ya. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam, and keep on moving and changing. Dan yang sedapnya Tok Bah belajar ya. Next part. Oh, yeah, that's right. Bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam. So Tok Bah bertanya pada guru-guru Tok Bah, habis saya nak berubah kat tempat kerja. Kalau baik, saya dah berubah rumah dan kembung juga. Ya. Tak faham, tak apalah. Okey. Baik, ikan kembung. Kau betul tak ikan kembung tu duduk kat laut? Tahulah Ustaz. Saya orang pertanian. Ijazah pertama pertanian saya faham Ustaz. Ikan kembung ni dia berenang kat air masin bertahun-tahun. Ya, ikan kembung tu daging dia masin tak? Taklah masin. Bila dah mati jadi ikan kering baru masin. Ikan yang tak ada otak pun tak terkesan dengan air masin. Engkau yang ada otak boleh terkesan dengan persekitaran yang agak masin dan tawar dan toksik. Faham ke faham? Ikan kembung pun tak ada kesan pada air masin. Engkau yang walaupun kembung tapi faham tak? Malu. Mahal sikit So ini yang cantik. So I keep telling now, my new motto for this year 2026 ialah ubah diri awak, transform diri awak kepada yang lebih positif agar bila kita berubah, apa yang berlaku? Tuhan akan lebih redha. God will love you more because awak pertama baik. Tuhan akan redha. Kedua, manusia akan sayang. Manusia akan tak sayang kat kita. Dua. Ketiganya, makhluk akan respect. This is based on what my teacher told me. Siapa guru itu? Contohnya Allah Rahmat Ustaz Rondin, dia kata apa? Bila kita berubah, contoh perubahan ialah untuk orang yang dah dengar cakap taubat dari awal, mulai malam ni jangan tidur sebelum, minta ampun pada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Orang Islam bertaubat. Bila kita datang malam bertaubat, ramai kita kadang bila taubat survey di Malaysia, berapa orang Islam yang solat taubat tiap-tiap malam sebelum tidur? 3%. So sangat semua ni masuk golongan yang 3%. Alhamdulillah. Ya. Kan. Tak payah angkat tangan lah aku kata. Alright. So minta ampun pada Tuhan, solat taubat. Orang perempuan yang jaga solat, jaga Ramadan nombor 2, jaga kehormatan maruah 3 dan dapat kampunan suami maafkan awak. Pilihlah mana-mana pintu syurga yang kau nak. Ni semangat Ramadan. Orang perempuan nak masuk syurga, solat, puasa, jaga maruah, dapat kampunan suami. Betul? Hadis sahih. Nak masuk syurga 4 syarat. Tapi tolong nilai balik sebab work life balance. Kebanyakan penghuni neraka orang apa? Ini bukan ini aku menyampah dengar ni. Janganlah dah itu benda hakikat. Habis kenapa nak masuk syurga senang? Jaga solat, jaga Ramadan, jaga maruah, suami ampunkan awak, confirm syurga. Nabi kata. Habis kenapa majoriti
masuk neraka, majoriti kat neraka orang perempuan. Nabi pernah bertanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan ya Jibril? Dua sebab ya Rasulullah. Mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat. Tak apa fikir. Celup cakap yalah, orang perempuan kan banyak cakap. Orang perempuan kan banyak cakap. Dalam tidur pun mengigau, pun mengata suami dalam mengigau tu. Ya, okey. So, orang perempuan Tomar belajar psikologi wanita. Wanita punya kotak kata-kata about 30-40,000 words per day. Itu you all tahu, biasa dengar. Laki-laki punya kotak kata-kata dia punya kotak is about 7,000. So kita punya kotak ni pegang 1/3 saja. Kerana banyak kan kota laki-laki ni habis kat tempat kerja. Cakap dengan bini orang, anak orang kan, semua habis dah. Ya. Kan, SU kan, dah habis. Dia yang senyap je kat rumah. Ya, sudah bang? Nak lagi? Dah habis kota. Isteri dia 10,000 kat tempat kerja, ada lagi 30,000 nak habiskan sebelum tidur. Ini yang dia kena cakap. Janganlah tidur bang, ni nak cerita lagi. Itu yang ramai suami mati sebab tak tahan dengan isterinya punya tu. Ramai. Oleh kerana mati tak apa. Mati dulu sebelum sempat maafkan isterinya. Suami mati dulu sebelum maafkan isterinya, apa jadi? That's why ramai orang perempuan di neraka. Maaf. But this is the fact. Therefore, orang perempuan yang suami masih hidup, lepas saja ni, terus, bang, tolong maafkan saya bang, mana tahu I mati dulu dalam hati. Confirm dah, awak mati dulu. Tok Abah kata awak mati dulu dalam hati. Faham? Malam ni pun sama juga. Masa nak tidur, bang, maaf saya ada batin ya. Jangan tunggu raya. Jangan tunggu raya. Maaf saya batin bang ya. Mana tahu I mati dulu. Di mulut, ke hati, confirm awak dulu. Ya. Faham ke faham? Awak cakap work-life balance, akhirnya masuk ke neraka. Berbaloi. Berbaloi. This is Ramadan Karim. Ambil semangat Ramadan. Ya, sebab kita nak akhirnya semua orang lah. Ya. Tua Abah pun sama, kita nak masuk syurga. So, para suami, maafkan isteri awak sekarang. Sekarang, dalam hati. Maafkan isteri awak sekarang. Please. Dan para isteri, lepas ni terus hantar mesej. Yang tak ingat makan ubat. Sebab isteri tiba-tiba minta maaf bukan tempat kerja. Kan tak pernah buat kan? Sebab tak? This is serious. Semuanya bermula kat rumah. Work-life balance. Tempat kerja kena diharmonikan. Harmoni dua dunia. Okay, moving forward. Next. So, kita kena terus ke depan. Ya, masalah yang kita hadapi sekarang. Ni dia. So, seorang guru Tok Abah pesan. My psychology professor. Dia orang Yahudi. Tapi orang baik. Dia kata apa? Muhammad Kamsah. Your problem is because of the current you. Masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, fikir yang sekarang, tindak tanduk sekarang, diet yang sekarang, pemakan yang sekarang. So, akan semua orang baru. Next. Dalam sains lama, kedepankan, kita pakai animation. Next, apa nama? Tekan dia untuk cerita semua. Masalah awak sekarang sebab daripada awak yang sekarang. Ini cucu Tok Abah ya, cucu Tok Abah yang paling kecil. Dia memang budak jantan yang budak inilah yang kata, Tok Abah, why are you so fat? Your stomach so big. This is the guy. Ya. So Tok Abah terus bertindak untuk berubah. So masalah kita sekarang, adik-adik, anak-anak, tuan-puan, is because of our current self. Your current problem is because of the current you. Masalah awak sebab awak yang sekarang. Next slide. Jadi apa nak buat? Okey, terima kasih Tok Abah sekejap. Bersama-sama kita pagi ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Maslan. Terima kasih, akan terus ceramah dahulu, kemudian baru kita akan perhimpunan. Silakan Tok Abah. Wow, saya tak perasan pun dua menteri datang ya. So, Masya Allah, kawan lama. Ya, dia pakai ilmu dia menjadi. Masuk saya tak perasan. Ya, ilmu menjadi. Okey Tok ya. Izin Tok. So, inilah Tok Abah belanja gambar Tok Abah yang lama ya. Gambar masa Tok Abah nikah. Ni gambar Tok Abah masa nikah dulu. Nampak tak? Ada persamaan lah tapi masa muda. Ya. Okay. So, alright. So, jom kita jadi orang baru. Untuk di rumah jadi tambah hebat. Di tempat kerja bertambah hebat. Barulah work-life harmony, work-life balance. Ya, harmoni dua dunia. So, kita menjadi orang baru.
Ya, so jangan takut bila kita berubah. Kamu tak percaya, ini gambar yang original ya, lama sikit. Next one. Ini gambar Tok Abah dengan gadis yang sama. Next one please. Ini masa hari nikah. Next. Ni nampak. Nampak tak? Korang kedai rabun. Ini dia tak. So, kata guru Tok Abah, salah seorang ialah Allahyarham Profesor Nundia ni kata apa? Bila kita berubah, semua makhluk di sekitar kita akan berubah. When we start changing, everything around us will change. Sebab semua perkara dalam dunia wujud dalam keadaan yang seimbang, equilibrium, harmonic equilibrium. Tak apa orang sains ya. So, bila kita berubah, bila suami berubah bertambah baik, Tuhan akan ubah isterinya bertambah baik. Bila isteri berubah bertambah baik, Tuhan ubah suaminya. Bila mak bapak berubah bertambah baik, anak-anak akan Tuhan ubah. Barulah seimbang. Bila ketua berubah bertambah baik, anak buahnya akan berubah. Bila anak buah berubah bertambah baik, bos akan berubah. Ya, bila suami berubah, isteri berubah. Tapi kalau bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, mungkin sampai masa suami berubah isteri. Ya, tak faham. Tak apa. Memang ini memang kompleks ya. Ini kebat ya, kemahiran berfikir aras tinggi. Allahumma selamat. So, okay, moving forward, cepat. Menteri dah datang. Ya, okay. Dia orangnya lagi penuh, datang awal. Okay. Kita gagal sebab bukan kurang sumber, kurang syukur. Ya, kurang syukur. So, untuk menseimbangkan rumah tangga dan kerjaya, tuan-puan dan Tok Abah kena belajar untuk lebih bersyukur. Ya, so mana Tok Abah tahu kita tak bersyukur? Ya, so next, Tok Abah dah sebut kan? Mungkin dalam orang Kristian dalam Bible ada, orang India dalam kitabnya, orang Hindu, orang Buddhis ada dalam dia punya kitabnya ya, Dhamma ya. So dan dalam untuk orang Islam ada sepotong ayat pendek aja. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur aku tambah nikmat. Artinya kalau kita orang bersyukur, all our problems will be resolved. Barang siapa bersyukur, aku kata Allah akan tambah nikmat. Next. Ini tanda bahawa kita bersyukur selesai masalah. But the problem is, this is the problem. That's why Tok Abah membuat andaian anda dan Tok Abah bukan tak bersyukur, kurang bersyukur seperti yang sewajarnya. Hence we have all the problems kat rumah yang akan dibawa ke tempat kerja. Work-life harmony. Ini asas yang jarang orang bincang lah. This approach because Tok Abah ni orang sains kan. Jadi orang yang belajar psikologi dia kena di sains. So boys and girls, tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda dan Tok Abah masuk golongan yang kecil? Wa qalilun min ibadiy syakur, dan amat sedikit. Qalil mean very small, very little. Mungkin kalau orang statistik kata this is the normal curve. 3% the excellent. 3% belah kiri yang bermasalah. Yang normal 94% under the belt. Perasaan? Ingat tak? So mungkin kalau statistik, tapi hakikat Tuhan saja yang tahu. Yang qalil yang baik ni, yang bersyukur ni, belah kanan tu mungkin 3% kalau ikut statistik. Tapi ikut Allah saja yang tahu ya. We don't know. Mari kita, awak dan Tok Abah, jom kita berubah untuk masuk golongan yang bersyukur. Tanda orang bersyukur simple. Tok Abah tengok satu bank kata, bersedekahlah kamu tanda bersyukur. Perasan tak bank mana tu? Tak payah sebut ya. So, bersedekahlah kamu. Jadi kalau anda dan Tok Abah, this is Ramadan. Semangat ya. Dan kita disuruh bersedekah tiap-tiap hari. Orang yang hebat bersedekah tiap-tiap hari. Orang yang mati pun minta dihidupkan sebentar untuk bersedekah. So Tok Abah pesan pada Tok Abah, bersedekah tiap-tiap hari. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. Kata ulama, bersedekahlah sampai kaya raya. Semua bermula kat rumah tau. Ya, kita sedekah. Kalau boleh bersedekah waktu subuh. Kat rumah kita semua ada tabung ke, ada tin kosong ke yang kita bubuh tiap-tiap subuh. Ya, mampu 50. Orang KKR 50 lah minimum. Menteri jangan cakap, dia minimum 100. Minimum. Menteri gila. Ya, tak, menteri tak gila, tapi gila lah kalau tak. Buat lawak pun tak faham. Bencilah. Ya. Okey, kalau 50, 100 tak mampu, 50 tak mampu, 10 ringgit tak mampu, RM1. Tak mampu. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Bersedekahlah sampai kaya raya.
Sebab Nabi pesan, barang siapa bersedekah, Tuhan akan gantikan. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Sampai ulama kata apa? Bersedekahlah sampai kaya raya. Jangan tunggu kaya baru bersedekah. I have seen cases, seorang saudara baru, dia cuma ada RM4 dalam walletnya. Dia sembahyang kat masjid di sebuah negeri di pantai timur. Tapi dia nak keluar dari masjid, dia nampak tong sedekah tu, sedekah untuk 8 asnaf. Dia pun senyum. Aku pun 8 asnaf. Dia saudara baru. Tapi dalam walletnya ada RM4. Dia pun tak pasti apa nak makan waktu malam. Tapi hatinya berat sangat nak bersedekah. Dia ambil RM2 daripada walletnya, masuk dalam tabung. Tinggal RM2. Dia keluar masjid, dia kena tahan oleh orang macam dah. Ya, pakai kod, tahan. Awak orang Cina? Ya, saya orang Cina. Tapi saya Muslim. Tahu, kata orang ni. Awak boleh cakap Mandarin? Ya, saya belajar sekolah Mandarin. Boleh tolong kami tak? Kami ni businessman. Kami ada funder daripada Beijing nak datang. Tapi kita punya interpreter tak dapat datang. Accident tengah jalan. Can you help? Boleh, kata budak ribet ni. Dia pun tolonglah. Jadi jurubahasa kan, interpreter kan. So 1 jam lah lebih kurang mesyuarat. Settle, sign. 3 orang businessman, orang Melayu ni kata terima kasih sebab awak kami selamat. Kalau tidak kami mungkin tak dapat fund ini. Alright, so ni bukannya upah tapi just token hadiah sebab awak tolong kami. Dia pun kumpul-kumpul 3 orang tu sebab bayaran dah bagi pada interpreter yang tak dapat datang tu. Dah bayar. Ya, so dia pun bagi. Tak banyak lah. Budak ni 3 je. RM5,000. Ya. Dia sedekah berapa tadi? RM2. Dapat RM5,000. Nabi kata pada Ali, wahai Ali, kau bagi 1 dengan ikhlas, Tuhan akan bagi balik 10 kali ganda. Ya, dan dalam Quran kata, bersedekah itu ibarat menanam sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100. That means 700 times. But this, RM2. Tuhan bagi balik 2,500 kali ganda. So, jangan tunggu kaya. That is not the issue lah. Isunya ialah awak dan taubah belum lagi. That's why we have problem. Kalau awak dan kita bersyukur, ada isteri, awak hebat. Awak sangat bahagia dan akan bermanfaat, akan hebatkan rumah tangga dengan memberikan kasih sayang semuanya sebab bersyukur. Dan bersyukurkan tempat kerja atau apa nak tanya, jangan humble ya, jangan humble. Bersyukur dengan tempat kerja ni, KKR contohnya, orang bersyukur akan doakan majikannya. Wahai Tuhan, selamatkanlah KKR tempat aku, mengutip rezeki ya Allah. Ya, kat rumah, angkat tangan yang dalam Ramadan ni didoakan KKR. Jangan rendah diri. Angkat tangan, jangan tawaduk. Angkat tangan, cuba nak kira. Angkat tanganlah. Yang doakan Kementerian Kerja Raya tempat awak mengutip rezeki. Angkat tanganlah, jangan rendah diri. Angkat tanganlah. No. Jangan gurau. Taubah dah bawa sebab, dah bawa survey. Di Universiti Taubah mengajar research method. Ya, kat UPM. So, my survey shows that about 3% Malaysian mendoakan majikannya. Dan orang KKR nampak gaya, semua orang merendah diri. Semua doakan. Kan. Orang, kalau awak berterima kasih, bersyukur, doakan majikan. Munasabah tak doakan majikan? Munasabah tak? Yes. Susah ke? Wahai Tuhan, ya Allah. Tapi orang KKR dia tak cakap, oh, ya Allah, OMG. Oh my God. Ya maklum lah. Dia international kan? OMG. Ya, kan dia balik. Ya, oh Tuhan. Ya, angkat tangan dan doa. Susahkah? Kenapa tak bikin? Tak berterima. Tanda bersyukur, berterima kasih, doakan. Dan kata guru Taubah, dengar ya. Barang siapa doakan orang lain continuously, doakan bos. Tiap-tiap hari, kita akan sayang pada bos. Bos akan sayang pada kita. Tak payah angkat tangan ya, sebab semua akan angkat tangan. Siapa yang doakan bos dia? Jeng. Siapa? Aku kata dalam hati je. Ikut survey Taubah, 1%. Survey Taubah. But not in KKR. Semua doakan bos je. Kan. Itulah dia. Tengok. Jadi bila dikata bahawa sedikit orang bersyukur, jangan kata, hey, that's not me. I bersyukur apa? Bersyukur apa? Sedekah tak tiap hari, doakan majikan terlupa. Ni bukan awak, ni angkatan tentera. Saya tahu ni satu Malaysia tengok, saya tahu. Tapi tak apa, buat kajian di kalangan askar last month. Ni tentera ni ramai ni.
Siapa bawah yang doakan Kementerian Pertahanan, angkat tangan. Siapa sedang duduk. Sedang duduk mean dia bawa angkat tangan. Kalau sedang tak boleh. Tok Abah dulu in the army. I was a captain in the major dalam rotu ya. So kita adalah 3 orang angkat tangan, 3 orang angkat tangan. 3 orang angkat tangan. Askar. Kau faham ke faham? Tok Abah tanya cikgu-cikgu. Cikgu kau? Berapa orang yang doakan Kementerian Pendidikan? Agak-agak berapa peratus? 50? 60? 1-2%. Berapa orang yang doakan Menteri Pendidikan? Masa B. Walaupun ada menteri sini, ya. Siapa yang doakan? Tak payahlah. Okey. Maksudnya adik-adik, anak-anak, awak dan Tok Abah ni belum cukup bersyukur. That's why we have problem. Talking about work-life balance, we go back to the basic problem. Kita tak berterima kasih, tak bersyukur. Please ya. So kalau boleh ni berubah. Dan kalau dalam Ramadan pun tak berubah, tak tahulah. Tok Abah tak tahu bila kita akan boleh ubah. Okay, next. Cepat. Ya. Alright. So sangat kita terus pergi ke terus topik yang topik kedua terus sikit itu buang semua ya. Next topik ya. Apa puncanya susah sangat kita nak mengimbangi masalah work life balance. Next terus pergi ke topik nombor 2. Ya. Dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. The modern psychology menjelaskan tabiat terbentuk dalam 40 hari. A new habit is formed in 40 days. Dan ini disokong oleh sepotong hadis qudsi, sepotong hadis sahih yang berbunyi, barang siapa yang beramal dengan ikhlas, yang berbakti pada Tuhan dengan ikhlas dan penuh ihtisaban, dengan penuh pengharapan 40 hari, akan terbentuk ikhlas dalam hatinya, terbentuk hikmah dalam hatinya melalui lidahnya. It shows that it takes 40 days to form a new habit. Ramadan 30 hari, campur puasa 6, 36. That's why most people don't change after Ramadan. Dan salah satu tanda Ramadan kita Tuhan terima, kita akan berubah. Salah satu tanda Ramadan kita diterima, walhal this could be our last Ramadan, ialah kita nampak perubahan. Ya, so insyaAllah ya. So masih kita cari jalan, tapi jangan takut bila kun fayakun. Walaupun tak cukup 40 hari, mungkin awak baru buat seminggu, tapi dengan izin Tuhan tidak mustahil kita boleh berubah. Okey? Next. Cabaran kita kenapa susah sangat nak balance work life balance ni? Satu, masalah teknologi. This why lah, ya. Maaf ya. Kat mana-mana tak boleh tengok suami isteri dengan handphone, anak-anak semua kat kampung, kat masjid, remaja-remaja purba umur 60, 70 masa khutbah pun, masa tarawih, remaja 60, 70 tahun, mata tak nampak, masih lah. Bukannya tengok zikir, tengok apa, tengok ni mata ni yang tengok. Kita sama-sama purba, dia tengok apa kawan aku ni buat. Sama. Faham ke faham? Inilah ada masalah. Susah nak balancekan ni sebab terlampau taksub ni. Next. This is important. Of course lah. Kadang kita ni beban tugas, tanggungjawab. Kadang betul suami ke isteri yang jangan terlampau fokus pada kerjayanya, kadang-kadang terabai sikit rumah tangga kalau dia tak fokus. Okey, Tok Abah nak ringkaskan. This happened to me also. Tok Abah seorang pensyarah, masa tu dah Profesor Madya. Memang kita fokus. Tok Abah counsel orang. Orang yang Tok Abah counsel tu akan keluar bilik Tok Abah mesti senyum. Terima kasihlah Dr. Fadilah, saya lapang, senang Allah, terima kasih jumpa awak. Tapi Tok Abah sendiri balik rumah dah exhausted, kotak kata-kata dah hilang, emosi pun dah dah habis. So kadang nak senyum kat rumah pun susah. Kata that is wrong. I was telling myself, this is wrong. I make people smile but I cannot smile going back home. Ini semua menteri-menteri pun kena dengar ni sebab mereka pun kadang penat sangat sampai sudah hilang senyum habis. Sebab senyum lelaki kotanya 10 kali sehari. Kajian, you boleh Google lepas ni. Ya, boleh tengok AI. Berapa kota senyum seorang lelaki? 10. Seorang perempuan kotanya 70 kali. Not bad. Tapi seorang baby kota senyum 400 kali. Tok Abah dah tahu? I reprogram my mind. Wahai Allah, jadikan aku kota senyum aku satu hari 1000 kali. I changed that in 1987. My quota. Program your mind ya.
Dan tabah senyum dan senyum dan senyum dan senyum. Tengok, aku dah senyum kat orang. Walaupun muka bukan macam pramugari, macam pramugaru, tabah senyum dan senyum-senyum juga tadi. Tak ada respon, menyampahlah kau. Ya, aku buat lawak pun tak faham. Okay, so nampak tak? Tu kita kena keep on. Ya, keep on macam ni. So kadang beban tugas tu imbang. So what am I supposed to do? So in 1987, the turning point, seorang ulama point blank, masa tu tak apa pengusi surau. Dr. Fazilah, you pergi kerja apa niat? Saya tak pasang niat, Ustaz. Barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat, masa tu ada bonus kan, tahun 87, ya. Lepas tu dapat puji-pujian naik pangkat. Tak apalah, nampak puji-pujian naik pangkat tentunya, glamour kononnya. Tapi kosong pahala. Innamal a'malu binniyah. Siapa yang pergi kerja tak pasang niat, dapat semua. Tapi tak dapat pahala. Tok Abah terduduk, ya, sebagai pengusi surau, ya, umur 36 tahun, ada PhD, tapi tak dapat pahala, apa punya bangsa. Ya, so tak kata wrong, that is wrong. So since 1987, Tok Abah pasang 10 niat. Wahai Tuhan, aku nak pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Maksud hadis. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati ke tempat kerja, mati dalam balik, mati syahid. Wow, berbeza. Aku nak cari rezeki yang halal, aku nak cari ilmu. Mencari ilmu itu jihad. Aku nak sampaikan ilmu, cikgu pencara kan. Jihad. Aku nak maafkan semua orang sebelum tidur. Jihad. Aku nak doakan majikan. Aku nak doakan kawan-kawan sekerja. Aku nak doakan anak muridku, pelajar-pelajar. Aku nak doakan all the pemegang taruh, all the client dan whatever lah di call it ya. So itu yang tahu buat ya. Dan satu hadis ya. Barang siapa kerja kuat, dengar. Barang siapa kerja kuat, sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Hadis sahih. Barang siapa kerja kuat. Tapi orang KKR tu penat ke? Lepas kerja petang-petang, penat ke? Main-main komputer je. Ya, penat ke? Kalau tak penat, dosa tak tampun. Barang siapa kerja kuat, sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Hadis sahih. Jadi kalau tak penat petang-petang tu, kau naik tangga, jangan naik lift, ya, untuk penat. Kalau tidak, dosa tak terampun. That's why kajian. Orang yang rajin kerja jarang sakit. Sebab dosa terampun. Kita dapat sakit sebab dosa yang lepas. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Bila Tuhan bagi kita masalah sebab dosa yang lepas. Dan kata Khalifah Umar Abdul Aziz, sesungguhnya semua masalah kamu dan penyakit kamu adalah dosa. Ubatnya bertaubat. That's why Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dan you all tadi, solat taubat tiap-tiap malam. Please, untuk sihat. Dan kerja rajin, jadi kerja. Awak bila rajin, penat, dosa terampun, badan sihat. Selesai kata kerja tu. Dah lah pasang 10 niat. Aku nak buat yang terbaik, nak doakan majikan, nak doakan bos, nak doakan anak buah, nak doakan kawan sekerja dan doakan pelanggan. Dah niat tu, bagus. So setiap niat yang kita pasang dapat pahala, dapat inspirasi, dapat tenaga. Tengok hebatnya, psychologically proven ya. Kita pasang niat aja, dapat direction, dapat semangat, dapat kekuatan. Sebab ada, kata orang tu, inspiration from your intention. Tapi balik macam mana nak imbangkan rumah tangga dan kerjaya? 1990, seorang profesor bernama Henry Kettleman, Muhammad Kamsah. To balance your life, before going to work, you reprogram your mind. I did that, Prof. Before you go back home, reprogram your mind. Tok Abah tak pernah buat. Okey, Tok Abah. Ya. 30 saat untuk 30 kesimpulan. saat. So last one. So sebelum balik rumah, kata programkan nota. Wahai Tuhan, aku nak balik kerja, nak berjumpa keluarga yang sayang. Jadikan aku selamat dalam perjalanan dan jadikan aku sampai rumah aku good mood, aku senyum, aku sehat, aku tak stres. When you do that, I can tell you sampai rumah nanti awak boleh senyum ya dan sehat, tak stres. So jadi ada keseimbangan. Nak pergi kerja pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. Ada keseimbangan antara work-life balance. Dan ini sangat penting untuk awak cemerlang. Tempat rumah, tempat kerja, selamat di dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Yang baik semua dari Allah. Yang buruk itu siapkan kita sendiri. So, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tepukan gemuruh sekali lagi untuk Tok Abah yang bahagia Dato' Dr. Haji Fadilah Ahmad Kamsah. Terima kasih.